Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat baginda, serta seluruh umat Islam yang istiqamah berpegang pada ajarannya hingga ke akhir zaman. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang penuh barakah ini, iaitu rancangan bicara dakwah siswa guru dengan tajuk yang sangat penting dan dekat di hati kita semua, iaitu penghayatan ajaran Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan remaja. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Abzabatusha binti Aziz selaku moderator anda pada hari ini. Bersama saya juga dua orang panel yang sangat hebat, iaitu Saudari Najiha dan juga Saudari Lamia. Mereka merupakan panel yang sangat hebat dan terbaik dalam rancangan kita pada hari ini. Juga tidak ketinggalan iaitu Ustaz Helmi merupakan tetamu istimewa kita pada hari ini. Beliau merupakan pendidik dan pendakwah yang berpengalaman luas dalam membimbing remaja ke arah pembentukan sahsiah Islam yang unggul. Baiklah, Assalamualaikum Ustaz. Kami ingin mengucapkan terima kasihlah kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berbahasa hati dengan dapat bersama dalam forum yang sangat bermakna ini. Moga perbincangan kita pada hari ini menjadi asbab untuk para remaja kembali mencintai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tajuk yang kita bincangkan ini amatlah penting. Dunia moden ni kini penuh dengan cabaran-cabaran yang berkaitan dengan akidah, akhlak dan identiti. Remaja ni diibaratkan seperti benih lah. Kita katakan seperti benih, jika disirami dengan ajaran Islam maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan memberi manfaat. Kemudian tapi kalau dibiarkan tanpa panduan Al-Quran dan As-Sunnah, benih itu boleh layu disiram budaya yang melalaikan. Jadi saya berharap perbincangan kita hari ini bukan sekadar teori semata-mata, tapi benar-benar mengetuk pintu hati kita untuk kembali kepada basic, iaitu kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Ustaz. Semoga perbincangan kita hari ini memberilah pencerahan kepada semua penonton di luar sana. Baiklah, mari kita teruskan ke bahagian yang seterusnya. Terima kasih Saudari Afsa. Bila kita sebut tentang penghayatan ajaran Islam, ramai di antara kita faham bahawa Islam hanya sebagai agama, iaitu dengan melaksanakan ibadat solat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi sebenarnya Islam adalah cara hidup yang menyeluruh, daripada sekecil-kecil perkara seperti memberi salam hinggalah kepada urusan pentadbiran dan ekonomi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah SWT berfirman bahawa, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan.
ayat ini mengingatkan kita supaya kita tidak mengambil Islam sebagai separuh-separuh. Sebagai contoh, walaupun kita solat tetapi kita masih mengumpat, menipu, itu belum dinamakan penghayatan sepenuhnya. Ya, betul tu Jiha. Saya rasa ramai remaja sekarang tahu tentang agama, tetapi saya rasa mereka belum tentu menghayati perkara tersebut. Maksud penghayatan ni ialah bila kita merasai keindahan Islam tu dekat dalam hati kita kan. Dan kita amalkan, kita praktikkan dengan betul-betul ikhlas dalam setiap tindakan kita. Contohlah, bila kita menutup aurat, bukan seperti yang kita tahu, menutup aurat ni bukan sahaja peraturan sekolah semata-mata, tapi lebih kerana kita ingin mendekatkan diri dengan Allah dan taat kepada perintah Allah, serta kita dapat menjauhkan daripada diri kita melakukan larangan Allah. Menarik betul itu Damia. Baiklah, Ustaz Helmi, boleh tak Ustaz jelaskan kepada kami mengapa pentingnya bagi seseorang remaja itu untuk memahami dan menghayati ajaran Islam melalui As-Sunnah dan Al-Quran? Okey, silakan Ustaz. Baik. Masya Allah, soalan yang sangat baik. Anak-anak sekalian, Al-Quran dan As-Sunnah adalah panduan utama hidup kita sebagai seorang Muslim. Al-Quran ialah kalamullah yang sempurna, bukan sekadar kitab bacaan, tetapi ianya juga adalah kitab kehidupan, mengajar kita tentang tauhid, mengajar kita tentang akhlak, mengajar kita tentang hukum, kasih sayang, keadilan dan tanggungjawab. As-Sunnah pula ialah terjemahan hidup kepada isi Al-Quran. Rasulullah SAW bukan hanya menyampaikan wahyu, tapi menunjukkan cara hidup sebagai seorang Muslim sejati, sebagaimana bagaimana berakhlak, bagaimana untuk bersabar, bagaimana untuk kita memaafkan dan berjuang menegakkan kebenaran tanpa penghayatan terhadap kedua-duanya, hidup kita akan jadi kosong. Kita mungkin berjaya di dunia, tapi hati kita gersang, kosong. Bila kita kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan, barulah hati menjadi tenang dan yakin bahawa setiap langkah kita menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, penghayatan bukan sekadar tahu, tapi merasai kebesaran Allah SWT dalam setiap tindakan. Bila remaja mula faham tujuan hidupnya, dia akan berfikir, dia akan mula berfikir, adakah apa yang aku buat ni mendekatkan aku kepada Allah atau menjauhkan diri aku daripadanya. Itulah tanda-tanda hati yang hidup. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ada menyebutkan, kalau anak-anak boleh baca daripada surah Al-Baqarah ayat 186, yang mana Tuhan itu mengatakan yang dia itu sangat dekat kepada kita lah. Benar tu Ustaz. Kalau kita lihat keadaan remaja sekarang, banyak sangat yang terdedah kepada pengaruh yang negatif. Najihah dengan Damia ada pendapat tak kalau bagaimana bentuk penghayatan Islam yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian seorang remaja itu? Silakan. Saya rasa, pada pendapat saya rasa penghayatan boleh bermula dengan perkara-perkara yang kecil. Sebagai contoh, dengan menjaga solat fardu di awal waktu, mengeluarkan kata-kata yang baik dan sopan, serta menghormati ibu bapa
guru dan orang-orang yang di sekeliling kita. Kita semua tahu bahawa Islam mengajar kita bahawa setiap amalan kecil yang dilakukan semuanya ada ganjarannya. Bila kita mengamalkan nilai-nilai ini tanpa sedar, lama-kelamaan ia dapat membentuk kepribadian mulia yang dalam diri kita. Ya, saya setuju. Islam pun mengajar kita erti sabar. Contohnya macam dalam media sosial, kadang-kadang kita ni cepat marah bila kita dikritik ataupun dihina ataupun segelintir masyarakat tidak menerima pendapat kita. Tapi bila kita faham maksud sabar yang Rasulullah SAW ajarkan, kita tak akan membalas dengan kata-kata kesat ataupun melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Sebaliknya, kita akan mendoakan kebaikan mereka. Jadi, itulah sebenarnya penghayatan yang dapat mengawal diri kita dengan iman. Masya Allah, betul tu. Penghayatan Islam bermula dari hati yang sedar. Bila hati dekat dengan Allah, akhlak pun terjaga. Rasulullah SAW bersabda, dalam diri manusia ada seketul daging. Jadi bila ada seketul daging, jika baik ia, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika rosak ia, maka rosaklah seluruh jasadnya. Itulah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Remaja boleh mula dengan perkara mudah, jaga solat. Menjaga solat perkara yang mudah. Jaga solat, elak maksiat mata dan lidah, kebanyakan beristighfar. Bila hati kita ni bersih, iman akan subur dan akhlak akan indah. Islam ni dia ajak kita keseimbangan lah. Dalam Islam ni ada keseimbangan. Kita boleh belajar, bersukan, berhibur, tapi semuanya mesti dalam batas-batas syarak. Islam bukan untuk menyekat, tapi adalah untuk menyelamatkan. Ustaz, ramai remaja hari ini mereka ingin berubah, tapi sering sangat gagal nak untuk kekalkan istiqamah. Jadi kan Ustaz, apakah punca utama dan cabaran yang sebenar yang mereka sedang hadapi sebenarnya? Silakan Ustaz. Betul, cabaran remaja hari ini sangat besar. Antara cabaran utama ialah pengaruh media sosial, yang melalaikan banyak remaja kita terperangkap dalam dunia maya, terlalu mengejar likes dan followers hingga lupa nilai sebenar diri, dan mereka ukur harga diri dengan pandangan manusia, bukan dengan pandangan Allah. Yang kedua, pengaruh kawan dan persekitaran. Kawan-kawan yang baik akan membawa ke syurga, tetapi kawan-kawan yang salah boleh menenggelamkan kita menjerumuskan kita ke arah maksiat. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu berada di atas agama sahabatnya, maka lihatlah dengan apa yang kamu bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, sekurang-kurangnya bimbingan rohani. Kurangnya bimbingan rohani. Kadang-kadang remaja ni bijak akademik, tapi dia tidak diberi ruang memahami nilai agama. Akhirnya mereka ni kosong. Bila kosong, mudahlah stres, mudah hilang arah, tak ada tujuan. Tiap berita baiknya, tapi berita baiknya Allah Ta'ala tidak membiarkan kita tanpa jalan keluar. Di setiap kesulitan tu pasti ada jalan keluarnya. Dalam surah Ar-Ra'd, ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maknanya perubahan mesti bermula daripada hati kita sendirilah,
dan usaha diri sendiri. Kalau kita ambil satu langkah mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya tertarik dengan kata-kata Ustaz yang tadi itu, iaitu dengan mencari suasana yang baik. Sebagai contoh, bila kita berkawan dengan orang yang suka ke masjid, automatik kita pun rasa nak ikut ke masjid juga. Tetapi kalau kawan kita tu suka ke tempat yang maksiat, iman kita pun mudahlah untuk goyah. Betul Jiha. Saya juga rasa sistem pendidikan ni banyak membantu kita. Contohnya macam program sasiah dan kerohanian di IPG kita. Dari situ kita dapat belajar adab, tanggungjawab dan cara kita nak jaga diri daripada perkara-perkara yang dilarang. Dari situ kita dapat melatih diri kita supaya menjadi insan yang lebih baik. Baik, sekarang kita akan bincangkan perkara yang paling penting, iaitu bagaimana cara praktikal untuk remaja menghayati Islam dalam kehidupan seharian. Silakan. Pada saya dapat cadangkan 3 cara mudah, iaitu yang pertama ialah membaca Al-Quran pada setiap hari walaupun 1 ayat. Yang kedua, mengamalkan zikir harian supaya hati kita sentiasa mengingati Allah. Yang ketiga, kita boleh menggunakan media sosial untuk berkongsi kebaikan hadis seperti hadis atau kata-kata hikmah kepada orang lain. Ya, saya nak tambah, iaitu kita perlu menjaga pergaulan. Kita tahu remaja ni perlu tahu membatas antara lelaki dengan perempuan. Bila kita jaga maruah, Allah akan jaga kita. Dan jangan lupa berbakti kepada ibu bapa. Sebab ibu bapa ni adalah punca keberkatan kita. Redha mereka adalah kunci kepada Allah, kepada redha Allah. Baik, Masya Allah, sangat indah pandangan itu. Saya ingin menambah beberapa perkara yang boleh diamalkan remaja dengan mudah. Okey, yang pertama tu kita kena didik diri kita dengan ilmu lah. Ilmu agama bukan hanya untuk pendakwa, ustaz-ustaz lah, tapi adalah untuk semua. Bila kita belajar tentang tauhid, tentang akhlak, tentang sirah Nabi, kita akan faham kenapa sesuatu hukum itu ditetapkan. Bila kita ada kefahaman, kita akan beramal dengan penuh kesedaran, bukannya kerana terpaksa. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kita hendaklah berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering berdoa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Hadis riwayat Muslim. Yang seterusnya, ini menunjukkan kepada kita bahawa istiqamah itu bukan mudah, tetapi boleh dicapai jika kita ni sentiasa meminta pertolongan daripada dia lah. Daripada dia itu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, kita mengamalkan muhasabah diri. Kita tengok balik diri kita, kita go through balik lah, kita tengok diri kita tu macam mana keadaannya nah. Kemudian sebelum tidur, kita tanyalah diri kita lah, apa yang aku buat hari ini? Adakah aku sudah menunaikan amanah, menjaga solat, menghormati ibu bapa, kedua orang tua kan? Dengan cara ini, iman kita akan semakin diperbaharui lah. Kita talk to ourselves, kita buat self reflection. Kemudian yang keempat,
adalah menjadikan media sosial sebagai medan dakwah lah. Sebab tu kita berbalik pada yang asal tadi, pilihan, kan? Ustaz dah cakap tadi berkenaan dengan pilihan. Okey, medan dakwah, kongsikan. Kita boleh gunakan media sosial kita tu, semua ada, remaja-remaja kebanyakan semua ada, kadang ada sampai 2-3 akaun. Kita boleh kongsikan kebaikan, hadis, kata-kata hikmah, kata-kata motivasi Islam. Mungkin satu perkongsian itu sekurang-kurangnya dapat menyentuh hati orang lain. Itulah amal jariah yang tidak akan putus walaupun selepas kita tiada, maksud kita meninggalkan dunia lah. Dan seterusnya, dan terakhir, berbuat baik kepada ibu bapa lah. Redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Bila kita berbakti dan mendengar nasihat mereka, hidup kita akan diberkati, insya-Allah. Subhanallah, banyak sebenarnya yang kita pelajari kan hari ini. Sebagai rumusan, penghayatan Islam bukan hanya sekadar tahu, tapi mengamalkan dan menilai Islam melalui hati kita sendiri. Kan semua? Selain itu, remaja Islam juga perlu sedar bahawa kita adalah cerminan kepada agama kita. Kalau kita menjaga akhlak kita dengan baik, orang lain pun akan turut menghormati agama kita, iaitu agama Islam. Tetapi kalau kita leka, imej agama Islam juga boleh turut terjejas. Benar, remaja yang berpegang pada prinsip Al-Quran dan As-Sunnah bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi mereka juga cemerlang akhlak dan iman. Baik, akhir kata, anak-anak sekalian di mana jugalah berada di dalam negara ataupun di luar, Islam ni bukan beban. Satu perkataan, Islam bukan beban, tetapi ianya adalah rahmat. Bila kita benar-benar menghayatinya, kita betul-betul menghayatinya, hidup kita ni insya-Allah akan menjadi tenang, bersistematik, tersusun dan penuh bermakna. Ingatlah anak-anak, Allah tidak menjadikan hukum untuk menyusahkan, tetapi untuk melindungi kita daripada keburukan. Apabila kita mematuhi Al-Quran dan Sunnah, kita sebenarnya sedang menjaga diri sendiri. Remaja Islam hari ini adalah pemimpin di masa akan datang. Jadi kalau kamu hidup dengan Al-Quran di tangan kanan dan Sunnah di tangan kiri, insya-Allah kamu akan menjadi generasi yang kuat iman dan tinggi akhlak. Jadilah seperti sahabat Rasulullah SAW, seorang yang muda, tapi matang, sibuk, tapi tetap berzikir, berilmu, tapi tetap dia rendah hati. Kejayaan sebenar bukannya dinilai dengan pangkat, tapi dengan sejauh mana kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi semoga Allah tetapkan hati kita di jalan iman dan jadikan kita insan yang sentiasa mendekatkan diri kepadanya, insya-Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dengan itu, berakhirlah acara kita, iaitu Bicara Dakwah Siswa Guru pada hari ini. Terima kasihlah diucapkan kepada tetamu jemputan kita, iaitu Ustaz Helmi serta rakan-rakan panel kita yang sangat istimewa, Najihah dan juga Damia. Semoga ilmu yang disampaikan sentiasa menjadi panduanlah buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi dalam rancangan yang seterusnya.